Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, hari ni kita ada buat sebiji Toyota Yaris. Dia nak buat setup balik dia punya adjustable. So yang ni dia pakai adjustable HWL MT1BS. Okay, mari kita tengok. So sekarang ni belakang anggaran satu jari satu jari, depan pun satu jari juga. So dia macam agak keras sikit Tayar pun size 195 50 16. Memang cun lah, tayar cun lah. Okay, sekarang kita buat yang depan. So yang depan ni kalau boleh tengok, yang ni model terbaru lah, HWL MT1BS. Dia body sheet dia semua kalau hitam, spring pun kalau hitam. Biasanya kalau model lama dia warna biru, ataupun yang ni chrome. So tengok salah satu punca dia, spring tu free play banyak, dia tak compress spring. Yang tu antara punca-punca kenapa adjustable tu jadi keras lah. Biasanya kalau macam ni kan, dia punya stroke tu dah rapat. Kalau kita lalu jalan beralun apa ke, dia jadi rapat. Sekarang kita akan buat setup balik dia punya spring compress. Dengan tinggi ni kita akan naikkan dia daripada satu jari pada dua jari. Ok, sekarang kita dah ikat balik. So dia punya panjang body sheet dia kita kekal 370. Cuma spring dia tadi asal 85, kita naikkan pada 95. Kita just compress dia punya spring jadinya kalau macam ni ukuran dia dalam anggaran 370 dekat punya fender tu 370. Alright, lepas tu spring dia kita naikkan dia jadinya 95 mm. Asal dia 85, 10 mm kita akan naik. Lagipun dia lewut satu jari, kita naikkan dia 10 mm, dia akan jadi dalam dua jari je itulah. So spring pun keras. Alright, dia tak boleh keras sangat adjust ni. Dia tak boleh keras sangat, tak boleh lembut sangat. Masa kita pusing spring tu kita boleh rasa kalau dia agak keras, takat tu jangan terlalu keras lah. Dia agak-agak keras, kita boleh rasa feel dia tu. Kalau kita lembut lagi, kita pusing naik lagi. Alright. Ok, sekarang kita dah set up dia punya yang ni. Sebelah kiri pun sama juga di kanan pun kita buat sama. Ok, so macam biasa 370. Lepas tu yang ni 95. Alright, di kanan pastikan sama. Dan kita akan masuk tayar. Ok, belakang pun ada bunyi. Dia cakap punca bunyi dia body sheet dia ikat tak kuat. Tu ada bunyi Lepas tu yang ni kita adjust. Sekarang dia dalam 18. Ni lewat satu jari, jadi kita akan naikkan dia 18, jadikan dia 30. Alright, 30 30 mm. Kita akan pusing adjuster ni 30 mm. Lepas tu spring pun dia tak pakai. Yang ni letak bawah, patutnya yang ni letak atas. Kita pasang balik semua spring dia semua. Body shift dia mungkin kita akan naik lagi sebab dia 160. Kita tengok dulu macam mana. Kalau spring tu agak free play, kita akan naik lagi dia punya body shift. Dia tak boleh spring tu free play banyak. Alright. Ok, belakang pun kita dah set up balik dia punya body shift dia. Tadi asal dalam 160, kita buat jadikan dia 180. Baru boleh masuk. Kita masuk tayar tadi, kita set dia dalam 5 jari tune lah kalau macam tu.
sebab tadi dia agak pendek dia punya body shift dia ni. Lepas tu spring dia ni kita naikkan dia dalam 30mm, daripada 18 kita naikkan dia 30mm. Sebab dia jadi rendah, kita naikkan dia bagi tinggi sikit. Ok, jadinya dah complete depan dan belakang setup. Sebab apa kita adjust body shift panjang? Macam ni lah contohnya. Tadi dia dalam 4 jari je tu lah, 4 jari sempit. Sekarang kita adjust biar dia dalam 5 jari lah, masa tayar tergantung. Biasa kita adjust macam ni sebab yalah, bila kereta, bila dia naik ponggol, tayar ni dia akan naik turun macam tu kan. Kalau macam kita adjust terlalu pendek, nanti dia naik sikit je, spring travel tu dia tak main banyak lah. Jadi tayar tu dia akan melompat sekali. Tu kalau stroke terlalu pendek. So kita buat ngam-ngam lah, biar kereta tu bila naik bonggol ke ataupun jalan tak rata ke, dia main banyak. Boleh faham tak tu? Konsep teori macam tu lah. Ok, kita test drive jalan Peralun, sekitar nilai impian. Ok, so depan kita buat 10 soft hard, belakang kita biar kosong. Lepas tu spring depan tu kita kasih kompres sikit lah. Sebab tadi masa mula-mula kita test memang dia agak mantul sikit lah, sebab dia punya spring depan dia free play banyak. So kita kompres sikit dia punya spring. Belakang tu body shift tu kita kasih panjang, dan kita adjust spring sikit lah. Alright. Ok, kita tanya owner, kita tengok macam mana bang. Ok, terbaik bang. Terbaik lah. Kena booking cepat-cepat. So sebelum dah selepas macam mana dia punya performance dia lah? Rasa lah beza dia, perbezaan dia. Beza lah. Kalau tak sebelum ni dia keras kan. Lepas tu dia ada bunyi kan. Dia ada bunyi. Yang tu yang tak sedap dengar lah. So bila setup ni ok eh? Ok bang. Asal macam standard lah. Kalau tak boleh sohat memang standard habis lah. Ok, so depan ni kita naikkan dah 10. Baru mantap. Ok guys, so kita dah siap setup adjustable HWL MT1BS Toyota Yaris. So jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kafi Channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.